Design tim bola sepak pantai ni diorang gunakan design kosong je, macam t-shirt kosong warna kuning, just tampal logo Puma, just tampal logo FAM je. Korang perasan tak? Tak ada panel-panel langsung dekat jersey diorang tu. Parli dah perasan dah masa FAM upkan poster match day bola sepak pantai lawan Bahrain tu. Parli dah nampak terus lah, oh ni design tak sama dengan design yang official punya macam ni. Kenapa diorang tak bagi design sama dengan tim utama Malaysia? Jawapan dia senang je. Kalau brand Puma ke brand Adidas ke brand Nike ke sama je. Diorang untuk bola sepak pantai ni kan awareness tak banyak macam di futsal, macam tim bola. Bola sepak pantai ni siapa je yang layan? Mungkin dalam banyak-banyak orang, mungkin 50 orang je yang layan bola sepak pantai ni kan. Dalam bola sepak pantai ni pun tak ada yang player-player top yang kita kenal. Tapi untuk memang minat bola, minat jersey macam Parli ni, memang Parli tengok lah tim bola sepak pantai kita ni. Sebab Parli nak tahu diorang pakai design apa, diorang pakai template apa. Siapa pendapat korang tentang jersey Malaysia bola sepak pantai ni? Boleh komen kat bawah.